Bismillahirrahmanirrahim. Ini air untuk peserta. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi di hari kedua, 2 hari bulan Ogos di Kejohanan Memanah 3D Amphibian Archery Peringkat Negeri Pahang. Pasal sampai tadi tertinggal barang kita orang lama. Okey, orang tengah berhimpun untuk pertandingan memanah pada pagi ini. Masuk YouTube sekali. بابا ونورا وهدى ورحمة اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا حجة علينا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, sini ada jualan-jualan makanan untuk peserta-peserta. Jamu selera memang sedap-sedap sini. Bahagian kumpulan telah dilakukan. Kita menggunakan ENSIO sistem dekat ENSIO sistem. Nombor 2, biar kalah bermaruah, jangan tipu markah. Nombor 3, terima kasih atas sokongan dan juga dukungan yang diberikan. Tadi saya nampak ada 2 orang yang memakai baju Melayu. Jadi pihak penganjur ingin memberikan kita dah jumpa dah kawan kita dalam Sepanah Jaya. Haiwan tersebut, patung haiwan tersebut dikira sebagai 5 dan kiranya kalau shoot melantun atau shoot tak kena dikira sebagai Okey, dah masuk dah. untuk acara field archery. Okey, peserta-peserta sedang bergerak. Hari ini 180 orang semua bergerak ke checkpoint masing-masing. Ya. Okey, kumpulan Abang Syekh ni starting untuk tradisional ni di checkpoint nombor 24 untuk 10 meter. Yang kumpulan-kumpulan lain tengah mencari checkpoint masing-masing sampai ke ujung sana. Ramai ni. Tengok stretches ni. Depan saya boleh tiru lah. Kalau okey saya nak buat juga atur lah. Tengok. Malam tu ada lain sikit tau. Okey. Tengah street lah. Atas hitcher pula agak tak luar. Dia pergi pun lembut ya. Dia bergerak sikit kan. Nanti Dia forgiving lah. Forgiving. boleh saya tiru. Lurus. Okey. Pembeli alih bentung kita. Okey. Anak pandai dia pandai shoot. Pandai shoot. Tapi lama. Terusnya checkpoint kedua, checkpoint 25. Yang sebelum tengah. 88 meter ni. Jatuh ke? Jatuh gitu. Bukan semalam, lama dah. Sakit dah. balik. Tengok muka sikit. Ya Allah. Sakit. Okey. Ayah. Okey. Kak OJ beraksi.
Tangan goyang. Okey, adik masuk. Okey. Ingat. Tenang je, tenang, tarik, tahan sampai diam. Masuk. Okey, kita bergerak daripada checkpoint 25, checkpoint yang last untuk 3D. Kita pergi ke checkpoint nombor 1 pula. Checkpoint ketiga untuk kita sekarang ni. Oh, beruang. Bau. Okey. Yang ni macam semalam abang saya kena sampah melantung masuk. Yang ni pun sama hari ni, yang mula-mula melantung masuk juga, selamat belaka, alhamdulillah. Okeylah, semua lekat. Okey, sekarang ni kita bergerak ke checkpoint nombor 4 di sana. Nampaknya di tepi-tepi tasik dihuni oleh semua pemanah-pemanah. Gitu. Alhamdulillah, yang sini selamat semua. Yang putih kan dulu kan? Yang tu yang orange, yang tu dulu. Dia Untuk asal semalam ada, hari ni ada. hari ni naik podium pula rasa. Hari naik boleh ada. Naik boleh dah. Naik pula. Boleh dah beberapa ratus. Kita tukar naik, tolong naik apa? Itu. Dak mari babi kena belaka. Aku wahai babi. Bang, panas sini sikit bang. Bang, naik upper sikit. Itu. Alhamdulillah. Agak-agak keluar. Sekarang ni kita combine dua kumpulan untuk melajukan sesi panahan kita. Alhamdulillah yang kat sini, alhamdulillah Basyah kena juga, alhamdulillah. Sekarang kita kat checkpoint 7 pula. Yang hadapan masih lagi mengira markah. Kita boleh sambung di sini. Kita sini. Kita main dua-dua lah, senang. Kita main dulu. Ni berapa ni? Ni checkpoint berapa dah? 8 dah. Okey. Ini binatang sini. Dia tu ada satu dapat sebelah. Boleh kena tengah. Ada dah. Ni distance berapa ni? Ada. Okey, sekarang ni ke point 10 di sana ya. Okey, dah jumpa dah. Nak ulah dia. Nak lalu ulah dia. Dah 2-3 ulah pun dah apa dah. Tu dekat dah ikut tapi Turun. tak turun. Dah kaki tu kiri tak tak. Kaki kira. Oh, kaki. Kaki kira. 5. Target ni semalam abang Syekh 666, hari ni 654 tradisional. Okey dah. Ni titik perpisahan kita di sini lagu. Sampel dekat kereta. Siapa yang ni? Binatang situ lah. Checkpoint 13. Untuk yang jauh ke dalam ni, yang ni 16. Lepas tu sebelah lagi, lepas tu kita akan ke tempat field balik. Salah lagi bang. Field. 15 lah bodoh, 16. Yang paling jauh ni, paling jauh.
Miss belaka. Alhamdulillah. Kita jadi tawaduk lah sikit tau. Tinggal 2 lagi. Yang kedua ni dengan 23. Yang last. Berapa kau kena? Cabut dulu. Jangan mikir-mikir. Biru putih. Okay. Siapa yang last? Kita pertama World Champion. Last. Okey. Masa bantahan sekarang 3.40 sehingga 3.40 minit petang. Untuk masa bantahan sebenarnya ada semakan boleh ada ke meja resaktif. Meja resaktif untuk membuat semakan. Sekiranya tidak ada bantahan pada tempat 3.45 itu adalah bantahan resmi. Bersedia di depan Departemen ada unis di mana? Okey, 1, 2, 3 cantik. 1, 2, 3 cantik. Abang handsome kita kelab memanah untuk jaga Syekh Hasan bin Syekh Hussein. Semalam dia bahan nombor 3 dah Bebo. Ni macam wrestling. Diminta wakil Al-Hashimi untuk menggantikan tempat ke-7 Tuan Guru Haji Abdul Hashim bin Ismail Al-Odri, tempat ke-7.